Itu dia kurma ajwa daripada Andalusia Mall. Seperti biasa kami bawakan kepada anda semua dan saya bersama dengan Ustaz Izhar Syafiee. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Kita kurang lagi 40 hari kita nak puasa Ustaz. Itulah tu. Jadi biasanya kalau orang nak puasa ni dia akan cari kurma. Sebelum puasa tu dia akan ready kurma supaya mudahlah sepanjang 30 hari tu kan dia nak makan kurma. Tapi apa yang istimewanya daripada Andalusia ni Ustaz? Okey, kurma muncul lagi maknanya Ramadan tak lama lagi lah. Betul. Dan saya ingat ini antara the best time untuk kita beli kurma. Sebab apa? Sebab kita nak training perut kita supaya nanti masuk bulan Ramadan tak terkejut perut bila berpuasa. Jadi pada siapa yang mungkin dia tak habis lagi puasa ganti dia ataupun nak belajar-belajar untuk puasa Isnin Khamis kan, dan bolehlah kita start dengan kurma. Dan kurma ajwa ni berbanding dengan sebelum ini di Andalusia Mall ni kita bawakan pada anda dalam bentuk dan packaging yang berbeza. Okey, kalau lah biasa pernah dengar atau pernah tengok dekat Sarawak Malaysia ni, kalau Ramadan lepas kita bawakan kurma ajwa dalam bentuk kotak. Kotak yang premium ada lagi sebenarnya, cuma untuk segmen ni dan juga kita nak highlight lebih pada balang sebab kita dengar rintihan dan juga nasihat, kata-kata komen daripada pembeli-pembeli kita, pelanggan kita. Katanya kalau beli kotak selawar macam mana pun dia tetap juga buang kotaknya sebab nak pindah ke balang, sebab nak simpan kurma tu. Kita tak boleh nak simpan dalam kotak. Jadi kita pun nak memudahkan urusan dan juga semua orang boleh konsum kurma dengan mudah. Kita datangkan hari ini dengan bentuk balang. Okey, tapi sebelum nak cerita pasal balang, berapa harganya, mungkin ada yang macam tertanya-tanya macam kenapa kurma ajwa? Kenapa bukan kurma lain? Kita ada lagi juga kurma Medjol, Safawi, ada banyak lagi. Cuma kenapa kurma ajwa? Kerana kurma ajwa ini antara kurma yang Nabi sebut secara spesifik dalam hadis Nabi. Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, kata Nabi SAW, sesiapa yang makan kurma, dan Nabi sebut ajwa, setiap pagi, maka dia akan terlindung daripada dua mudarat. Yang pertama daripada racun, yang kedua daripada sihir pada hari tersebut. Jadi mungkin pada orang siapa yang mungkin dia nak melindungi, ada protection pada diri dia daripada benda yang zahir dan juga yang batin. Zahir ni yang racun lah, yang batin ni yang tak nampak ni adalah sihir ni lah. Maka Nabi kata makan kurma ajwa ni antara specialnya lah, istimewanya kurma ajwa. Dan satu fakta menarik lagi tuan-tuan, kurma ajwa ni adalah kurma yang menjadi kurma terawal yang Nabi sendiri tanam dekat Madinah. Dan sebab itulah kenapa kalau sesiapa yang cuba-cuba nak tanam kurma ajwa di luar Madinah, mungkin boleh jadi, tetapi rasanya berbeza kerana ada barakah dekat tanah Madinah tu, kerana tanah itu berkongsi tanah yang ada jasad Nabi Muhammad SAW di dalamnya. Okey, dan Andalusia Mall membawakan kurma ini. Ya. Dan anda boleh beli, nombor telefon untuk anda hubungi ada sahaja di kaca TV anda sekarang. Okey, sekarang kita ada 3 balang. Mungkin boleh kongsikan harganya, berapa beratnya. Okey, kita ada 3 balang tuan-tuan. Kalau perasan kat sini, kita ada balang yang paling kecil sekali. Ini balang untuk sesiapa yang tak pernah makan kurma ajwa, nak mulakan makan, nak belajar-belajar makan. Ini adalah saiz dia, beratnya adalah 250 gram. Okey, yang ni paling kecil sekali, harganya RM18 saja. Okey, lepas tu kita ada balang yang pertengahan. Balang ni dia punya beratnya setengah kilo. So kalau setengah kilo ni harga dia RM30. Okey, kalau tuan-tuan perasan makin besar balang ni makin jimat dia punya harganya. Dan kita punya main karakter lah, watak utama kita ni, ini yang best seller kita, iaitu balang yang beratnya sekilo. Okey, untuk sekilo ni saya ingat sangat bagus sebab kita boleh terus buat stok. Buat stok kadang-kadang kan seminggu dah habis dah kalau anak 8 kan, dan betul masing-masing saya nak 7 setiap pagi. Tuan-tuan make sure makan 7 biji tau, jangan makan 7 kilo. Kenapa 7 Ustaz? Kenapa 7? Kerana itu yang disebut oleh Nabi dalam hadis. Sebab tu kita nak dapat berkat dalam makanan kurma ajwa ni, kita ikut apa yang Nabi sebut tentang numbers itu. Dan sebenarnya bila kita sebut tentang ganjil kan, contoh nak makan 3 boleh, nak makan 5 boleh, nak makan 7 boleh. Dan saya ingat sekilo ni yang akan memudahkan kita untuk kita boleh konsum dalam jangka masa yang panjang. Dan juga kalaulah kita dah ada kurma, dah beli dah, jangan hanya fikir kita. Kita kena fikir juga mungkin ada kak ngah kita ataupun kita punya family, mak ayah kita kat rumah
atau kat kampung yang belum dapatkan lagi kurma, boleh belikan siap-siap. Ibu, ni kurma untuk bulan Ramadan. Tapi kalau ibu nak puasa awal, maksudnya puasa sunat, anda boleh start makan kurma ajwa ni. Cuma kan, kadang ada anak-anak ni dia tak berapa gemar makan kurma. Saya rasa kita kecil dulu pun sama juga kan. Betul. Tak kenalah dengan lidah kan. Tapi bila dah besar dia lain sikit. Lain sikit. Walaupun hari ni saya cerita pasal kurma, dulu tak berapa suka sangat. Itu realiti Ustaz. Betul. Jadi macam mana nak selesaikan masalah ni? Pertama, jangan risau sebab kurma ajwa ni dia punya rasa berbeza dengan kurma biasa. Dia tidak terlalu manis, dia punya kemanisannya balance. Lepas tu yang kedua, kita boleh add on. Sini sejasa pada semua kan. Anak-anak ni boleh add on dengan apa tau? Kita boleh add on dengan kita cairkan coklat, kita celup coklat kurma ajwa ni, keluarkanlah biji kurma dan kita bagi ke anak. Dan kita boleh juga letak butter. Maksudnya kita potong kurma tu, keluarkan biji dia, letakkan butter, rasa dia berbeza gila, next level dah. Bolehlah varietykan kurma ni, tak salah pun sebenarnya kan. Yang penting anak dah biasa makan kurma, ataupun mungkin ada yang suka dia blend kurma ni dengan susu lepas tu bagi anak minum. So biarlah ada keberkatan kurma dalam makanan minuman dia orang. Lagi-lagi sekarang ni kan dah buka sekolah. Anak-anak mengamuk, anak-anak tak boleh fokus, jadikan ni energy booster dia orang untuk dia orang boleh untuk fokus kat kelas. Okey. Jadi saya sih lebih kurang Ustaz. Kan. Dia tak sama dengan ada kurma yang lagi besar kan. Okey, ini rahsia yang jangan bagi tahu kat orang lain tau. Kurma Andalusia ni sebelum kami bawa untuk masuk ke dalam packaging ni, Andalusia Mall dia ada satu benda, dia memang cerewet betul. Dari segi size, texture, dia punya rasa, dia punya warna dia, kita akan pastikan dia seimbang. Barulah kita packaging kan untuk kita hantar kepada pelanggan kita. Sebab itulah tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak beli nanti hari ni kan nak beli kan. Buka je balang ni dah sampai nanti, tuan-tuan akan tengok dia punya saiz semua sama je, sekata je. Dia tak ada beza sangat pun. Dan mungkin saya nak bukakan satu. Boleh. Tunjuk kat tuan-tuan. Okey, betapa freshnya kurma kami ni. Okey, bila buka tuan-tuan akan perasan dia macam ni. Dia macam mana satu kamera? Ni kan. Dia macam tu. Nampak dia macam liat-liat sikit. Lepas tu dia ada line-line merah ni. Line-line merah pula, line putih ni. Ini maksudnya kurma ni kurma yang fresh, yang tuan-tuan boleh terus makan dan nikmati kurma tersebut. Apa beza kalau kurma macam, ada kurma yang kering, ada kurma yang basah. Ini saya kira ini kurma yang kering lah kan. Ni kering dan ada dia punya juicy part dia tu. Jadi yang ni lah dia yang mahal ni. Sebab kadang-kadang ada yang kering sangat tak sedap makan. Buat dia macam keras. Dan tuan-tuan, kalau siapa yang mungkin suka rasa-rasa karamel, yang tu lah saya boleh gambarkan. Sebab kadang yang tengok ni macam mana rasa, tak rasa pun tak ada tester. Macam mana datang sini? Jadi saya boleh gambarkan dia adalah kurma ajwa ni, kurma yang ada sprinkle of caramel, rasa manisnya seimbang, dia akan melekat lama dekat dalam lidah. Ustaz boleh buat food review? Boleh Saya betul rasa dia, sebab saya pun memang ada kurma ni dah makan kan. Saya celup coklat Ustaz. Sedap. Tu antara yang boleh buat juga kan. Cairkan coklat kan. Tapi double boil lah, jangan cair api direct, nanti tak keras lah. Kita ada testimoni kan. Ini antara kami punya pelanggan kurma. Saya boleh direct kat sini. Okey. Mudah untuk saya. Betul. So pada anda semua yang mungkin nak dapatkan kurma ajwa yang dirindui daripada Andalusia Mall ni, macam mana nak dapatkan? Okey, kepada ibu-ibu, ayah-ayah yang nak dapatkan kurma ni, boleh scan QR code yang tertera. Tak tahu macam mana nak tekan QR, jangan risau, tekan gambar terus. Sekarang tekan gambar, ada nombor telefon tu, boleh call terus sebab kita punya tim memang standby pagi ni untuk siapa yang nak beli, dan special untuk pagi ni siapa yang beli 2 balang 1 kilo. Maknanya sekilo dia beli, kita akan bagi percuma balang yang kecil yang berharga RM18 ini secara percuma. Boleh juga dapatkan kurma ajwa ni di Shopee, TikTok, Facebook, Instagram Andalusia Mall, ataupun untuk mudah tuan-tuan boleh terus WhatsApp nombor yang tertera, cakap saya nak order, saya boleh lepas tengok sampai pagi Malaysia, saya nak yang promo tu, yang 2 kilo dapat percuma RM18 punya balang kecil tu, insya-Allah akan sampai terus ke rumah tuan-tuan dan puan-puan. Nombor telefon ada di situ, nombor WhatsApp juga ada di situ. Paling senang sekarang, semua orang macam kalau nak Google apa, nak cari apa-apa kan, dia cari kat TikTok. Dia terus jumpa Andalusia Mall, dia beg kuning kan, terus order di situ lah. Mak pun dah banyak TikTok dah sekarang. Sekarang Mak saya pun sama. Semua orang apa je nak cari tempat makan ke, nak cari apa pun dia cari kat TikTok Betul. Dia mudah cari kurma ni, ada kat TikTok, ada kami di TV, juga Facebook dan juga Instagram. Terima kasih banyak Ustaz yang sudi berkongsi berkenaan dengan kelebihan dan juga bagaimana untuk anda dapatkan kurma ajwa daripada Andalusia Mall ini. Dan kita teruskan Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Kita berehat seketika. Selepas ini kita akan bercakap berkenaan dengan apakah sebenarnya kegunaan gadget
apabila kita bercakap tentang apabila sekolah telah pun bermula. Di mana limitasi kita menggunakan gadget inilah, terutamanya kepada anak-anak kita. Okey, kita berehat seketika sebelum itu. Yang disukai pastinya dirindui, yang dicintai pastinya dirindui. Kurma yang dirindui daripada Andalusia Food Industry diterbangkan khas dari Madinah Al-Munawwarah sebagai penawar rindu pada Rasulullah. Buah kurma seperti ajwa akan menjadi pilihan yang wajib untuk dimakan. Dengan bungkusan yang kemas, menarik dan eksklusif, sangat sesuai dijadikan hadiah kepada sahabat dan keluarga yang tersayang.